Ini bukan pasal kalah menang. Ini pasal bola sepak Malaysia hampir dihukum mati. Dan keputusan ni datang dari FIFA. FIFA secara rasmi mengekalkan hukuman terhadap FAM. Isunya melibatkan 7 pemain warisan. Dan kesannya bukan kecil. 3 perlawanan persahabatan Harimau Melaya dikira kalah 3-0. Bukan sebab prestasi, tapi sebab isu kelayakan pemain. Tapi di sinilah benda jadi pelik. Tarikh larangan FIFA sebenarnya datang selepas perlawanan dimainkan. Larangan FIFA bermula 29 September, sedangkan perlawanan menentang Cape Verde, Singapura dan Palestin dimainkan sebelum tarikh itu. Pada ketika itu, 7 pemain ini masih dianggap layak dan kelulusan juga datang daripada FIFA sendiri. Soalan besar sekarang, kenapa keputusan ini ditarik balik selepas semuanya selesai? Akibat keputusan ini, ranking FIFA Malaysia terjejas. Harimau Melaya kini berdepan risiko jatuh lebih jauh. Tapi kesan paling besar bukan setakat ranking. Jika AFC ikut sepenuhnya keputusan FIFA, Malaysia berisiko hilang 6 mata penting dan itu boleh menutup laluan ke Piala Asia 2027. Perlawanan kelayakan menentang Nepal dan Vietnam boleh dikira kalah 3-0. Satu senario yang sangat perit untuk diterima. Dan isu ini tak berhenti di situ. Kesan keputusan ini turut menyentuh Liga Malaysia, termasuk persoalan kuota pemain dan status pemain dalam kejohanan tempatan. Apa keputusan MFL selepas ini masih menjadi tanda tanya. Sama ada ikut sepenuhnya FIFA atau cari jalan tengah. Sekarang, hanya satu pintu yang masih terbuka. Mahkamah Timbang Tara Sukan. CAS adalah harapan terakhir FAM. Di sinilah segala hujah akan dipertaruhkan. Soalan paling besar, kenapa kelulusan diberi, kemudian ditarik balik? Dan kenapa dokumen rasmi negara dipersoalkan? Setakat hari ini, bola sepak Malaysia belum digantung sepenuhnya. Liga masih berjalan dan Harimau Melaya masih bernyawa. Apa pandangan anda? Adakah keputusan FIFA ini adil? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Subscribe Northern Football Insight untuk analisis bola sepak tanpa tapisan.